Aku sebenarnya dah lama aku dah mengidam nak makan fresh salmon sashimi ni. Dah berbulan dah. Tapi kebanyakannya tempat yang aku pergi selalunya kalau makan mesti tak puas. Jadi hari ni aku nak bawa korang pergi makan dekat tempat favourite aku dengan wife aku setiap kali kita orang nak celebrate special occasion kita orang berdua. Dekat sini tempat di mana semua makanan yang aku mengidam aku boleh dapat. Dekat sini ada fresh salmon, ada sushi, ada udang, ada snow crab, dan benda paling aku suka dekat sini ada fresh oyster. Aku boleh cakap makanan Jepun seafood dekat sini antara tempat yang paling berbaloi yang korang boleh dapat dekat area KL ni lah. Dan kalau korang ni penggemar makanan manis, dekat sini ada banyak gila variety yang diorang ada. Cuma aku ni tak adalah gemar nak makan benda-benda manis ni, so aku tak ambil banyak gambar dengan video. Cuma wife aku ada ambil, cuma aku tak sempat nak ambil gambar. Cuma satu je, tempat ni yang tak best sebab harga dia agak tiun-teti sikit. Lebih kurang dalam harga waktu biasa 150 lebih. Kalau weekend dia lebih mahal.